Sport Spring 4 Flat ni harga dia satu set ni RM300 je. Yang ni last. Habis ni dah tak ada dah. Okey, 29 sampai 31 Mei ni Mr. Absorber ada buat jualan gudang. Ni dia kat depan HQ. So ramai yang nak tahu berapa harga barang-barang yang ada dekat sini. So jom aku review sikit beberapa barang yang susah dapat tapi korang boleh beli dekat jualan gudang ni. Sport Spring F-Tune. Yang ni BIOS NCP 150 punya. Satu set harga dia ialah 149 je. Harga asal dia 450. Sport Spring 4 Flat untuk Saga Iswara. Yang ni satu set baru, harga dia RM320 je. Harga asal 400. Absorber heavy duty daripada 4 Flat untuk Honda City 08 JM2. Satu set harga dia 439 je daripada harga asal 760. Absorber heavy duty daripada Pro Expert untuk Myvi G3. Satu batang harga dia RM90. Harga asal ialah 180 untuk sebatang. Sport Spring Pro Expert untuk Myvi Icon. Ni condition use tapi masih dalam keadaan yang baik. Harga 149 je untuk satu set 4 batang. Harga asal dia ialah 330. So tadi tu beberapa barang yang dah susah dapat sekarang ni tapi korang boleh beli dekat jualan gudang ni. Jadi ada banyak lagi untuk model kereta lain dan stok untuk korang yang berminat. Jadi kalau korang nak, jom datang ke Mr. Absorber HQ di Bandar Baru Bangi bermula hari ni 29 Mei sampai 31 Mei. Jadi kalau korang nak jimat tukar Absorber, jumpa korang di jualan gudang ni. Jumpa korang komen model kereta korang, nanti aku akan bagi tahu harga promo untuk kereta korang tu. Apa pun jangan lupa follow akaun Mr. Absorber. Jom pandu kereta lama seperti baru. Ciao.